Pernah tak masa anda baru nak start kerja kan? Normally keadaan ni jadi waktu kita baru nak start kerja, kita take over kerja orang kan. Lepas tu kita ada tersalah buat kerja. Biasalah benda tu sebab kita baru nak biasakan keadaan tu. Kita banyak benda yang kita baru nak belajar, baru first time kita nak buat kan, mesti kita akan ada tersalah buat. And then bila kita dapat tahu kan, bila kita realise kita dah buat mistake tu, kita rasa macam macam mana benda simple macam ni pun aku boleh salah macam tak percaya, macam tak boleh nak terima yang kita dah buat salah tersebut. It's okay. Kalau pernah jadi keadaan macam ni, it's okay. Anda jangan rasa useless. Ya betul, benda tu memang kita rasa macam tak boleh lah, tak boleh terima walaupun gitu benda tu kita dah memang betul-betul kita dah buat salah, tapi kita rasa macam tak boleh terima benda tu. Macam mana lah aku boleh overlook benda ni Macam mana aku boleh buat benda yang tak sepatutnya terjadi ni kan. It's okay. Anda kalau first anda gagal, ada setengah orang tu dia gagal first time, dia akan rasa macam dia tak boleh nak overcome balik dah. Anda jangan ada perasaan macam ni tau, sebab gagal ni ialah sesuatu proses tau. Semua orang akan pernah alami proses gagal ni. Jadi kita anggap bila kita gagal tu ialah benda yang biasa, tapi jangan jadi alasan pula tak apalah, gagal ni benda biasa, tak apalah aku buat salah kau benda kan. Jangan. Sebab apa yang saya cuba nak sampaikan kat sini ialah gagal ni ialah sesuatu proses dalam kehidupan kita, di mana tak semua benda kita buat akan 100% betul selamanya lah. Kadang-kadang tu kita akan gagal, it's okay. Gagal tu kita bangun, kita buat semula. Jadi gagal ni adalah satu part of kejayaan. Bila kita dah gagal, kita akan overcome, kita akan belajar. So in future, kita akan makin lagi improve. Bila kita dah gagal first time tu, kita dah buat salah kan, it's okay. Kita overcome balik, kita study balik. Macam ni. Okay, aku akan betul-betul alert next time. Aku tak nak buat salah ni lagi. So next time tu kita akan berjaya lah. Jadi gagal ni ialah bukan gagal dalam kehidupan kita lah. Gagal ni ialah part of the life, di mana dia ialah proses untuk kita nak makin improve diri kita. So jangan rasa tak boleh terima lah. Okay. So bila kita gagal, kita overcome balik, teruskan kita punya perjuangan. Perjuangan kehidupan kita tu.